suruh apa-apa. Standby. Dua-dua minum. Baik, kembali kita di Malaysia. Kembali kita di Malaysia hari ini, tentunya seperti yang kita telah war-warkan sebentar tadi, kita bersama dengan Syaki dan JK. Dan juga ada Abang Jamil Kuching dan juga Mazlan Alham, ya. Lalan, ya. Di sebelah sana, Lalan. Baik. Yang mana satu Syaki, yang mana satu JK ni, Abang Jamil? Yang sini Syaki, yang sebelah kanan saya JK. Okey, tapi tadi adalah satu perkara yang sangat menakutkan juga. Muzik tu yang tak tahan tu. Memakaikan baju. Tapi Cik Jamil, dia untuk melatih mereka untuk duduk sebegini dan juga memahami bahasa Cik Jamil sendiri. Berapa lama? Makan masa dalam 6-7 tahun juga. Okey, daripada 5-6-7 tahun kira betul-betul dia orang dah behave lah. Kalau mungkin saya boleh tanya, mereka satu umur ke? Satu umur. Jadi, cuma daripada lain-lain tempat. Umur berapa JK? Saya dah bela dia orang dah dekat 13 tahun. Okey. So saya ada dia orang dalam umur setahun. Jadi Sekarang berumur 13 tahun lah. 13 tahun Lebih Yes, kurang. Yes. Tingkatan 1 ni Anim. Okey, dari segi, yelah sekarang ni untuk menjinakkan dia satu hal lah. Tapi untuk bawa ke seperti macam ini, untuk mendudukkan dia diam begini, dan bahasa yang kalau tadi saya dengar bahasa yang digunakan Cik Jamil sendiri itu English juga. Jadi macam mana untuk buat eye contact ke, dari segi untuk fahamkan mereka? Okey. Dia dengan dia orang nak bagi arahan dengan cara bercakap dan body language. Jadi dengan saya punya pancaran mata, cara saya tenung dia, kan, cara mulut saya, itu semua kena. Dah banyak lah ni cala-cala badan sebelum dalam masa tak, ini 6 cara, tahun. dia orang tak akan attack tuan dia orang. Okey. Dia tak akan attack. Cuma dia kadang-kadang macam ni kan, dia nak free lah, macam nak berjalan. Don't do that sayang, don't do that. Tu yang dia cuba untuk berjalan lah. Tapi JK nampak cool lah. Nampak Dia cool dah sikit. biasa dah, kira pasal saya pun banyak masuk kan, masuk dalam orang kata temu ramah. Jadi dia dah biasa dah. Okey. Kedua-duanya 13 tahun ya? Kedua-dua 13 tahun. 13 tahun dan husband and wife Husband and wife lah. Len, terasa macam kasih sayang ni dibagi-bagi tak? Yelah, dah ada dua ni lagi. Lepas tu mesti macam banyak ayahnya masa dengan JK, dengan Syaki. Tak, okey je? Okey. Boleh terima lah keadaan ni? Dia faham. Maknanya hubungan Lan dengan JK dan Syaki pun okey? Ya. Dia tak ada, ni Kang jumpa Lan cakar ke, tak ada lah? Okey. Dia cuma datang, dia cari-cari ubat. Cari-cari apa? Dia pun baik juga dengan Lan pun okey juga. Bukan hanya dengan Tak, dia macam saya ni kira 100% dia taat. Okey. Tapi macam Mazlan anak saya, dia mungkin 50%. Okey. Dia macam okey, you boleh baik, tetapi kalau saya sebut nama dia, dia akan attack. Okey. Jadi makna dia, saya kalau dia tengah berapat dengan Lalan, saya just macam buat tak nampak, buat tak tahu je, lantak lah kan, macam tu. Lalan usianya berapa? 14. 14. Oh. 2 tahun je lah. Okey. Itulah. Tapi kalau kita tengok nama Kenapa timbangan, anda makin menjauh ni? nama timbangan Cik Jamil kat sini Jamil Kuching. Jadi maknanya bukan saja JK dan Syaki yang boleh dijinakkan, haiwan-haiwan lain ataupun mungkin Cik Jamil sendiri memang ada kepakaran untuk menjinakkan. Saya menyelamatkan kucing-kucing terbiar sejak 25 tahun dulu. Itulah permanent kerja saya. Dimulakan dengan kucing lah. Jadi dia orang ni baru 13 tahun kan. Kalau kata dia orang ni 25 tahun, mungkin bukan Jamil Kuching lah, Jamil lain lah kan. Dan seterusnya kucing-kucing tu dibela sendiri, Cik Jamil sendiri, lepas tu? Saya hanya ambil kucing terbiar yang memerlukan bantuan. Kucing sakit, kena kurap kan. Jadi selepas saya selamatkan, saya rawat, saya akan bela terus sehingga mereka ke penghujung usia lah. Diletakkan di mana tu?
Ada, buat masa ni saya ada 2 rumah. Yang dirawat, di kuarantin di rumah saya. Bila dia dah sihat, saya akan pindah ke rumah lagi satu. Untuk dia orang duduk saja. Ini di rumah Cik Jamil lah. Ini di rumah yang saya tinggal. Berapa ini semua banyak dah, masih, Cik Jamil, kalau ini saya masih boleh dalam tahu? kuarantin lah. Berapa banyak dah Cik Jamil Sekarang punya saya ada dalam 220 ekor kucing. 220 ekor. Jadi pastinya Betul ada. lah, betul eh? Awak pun macam terkejut je lah. Lan pun pecinta kucing jugalah. Boleh lah. Boleh lah. Jadi dari segi pastinya perbelanjaan dan juga kos untuk mereka ni kan, kalau lebih lagi kucing ni bukannya sikit-sikit makan dan sebagainya. Jadi macam mana? Dia macam contoh macam okey, bila orang yang tak boleh bela kucing nak hantar dekat saya terima, tetapi ada bayaran dia. Kemudian pengalaman saya 25 tahun saya belajar merawat kucing. Jadi saya tahu kalau kucing tu sakit apa ubat yang perlu dibagi, dan orang banyak hantar saya untuk saya rawat. Jadi bila saya rawat, tentu ada charge dia, ada bayaran dia. And then ada hamba-hamba Allah daripada seluruh dunia. Bukan Malaysia saja, seluruh dunia. Dia orang ikut saya melalui Facebook, YouTube kan. Dia orang bagi sumbangan. Okey. Jadi kalau ada tak pernah mungkin satu situasi yang orang datang dekat Cik Jamil sendiri untuk menjinakkan haiwan peliharaan yang mungkin kalau dah terlampau liar sangat, Cik Jamil perlukan khidmat Cik Jamil untuk bagaimana kita nak menjinakkan haiwan peliharaan kita? Ada boleh. Untuk kalau nak menjinakkan kucing yang liar, saya perlukan dalam sebulan lah. Okey. Dalam sebulan. Ya. Dalam sebulan. Okey. Cik Jamil bermula dengan kucing ramai sekarang ni banyak kucing dah ada kan. Okey. Macam mana pula boleh bermula dengan JK dan juga Syaki ni? Saya selamatkan JK waktu tu kira umur dalam setahun lah. Jadi terniat di hati, saya memang suka beruk daripada kecil lah. Cuma sebelum ni tak berpeluang nak bela kan. Jadi bila dah ada peluang, saya ingat kalau saya nak bela dia, saya kena carikan pasangan dia. Pasal pesanan arwah datuk saya dulu, kalau kita nak bela beruk, jangan, kalau tak nak dia liar, dia mesti ada pasangan. Okey. Baru dia, ialah kita boleh senang sikit. Kemudian mencarilah Syaki. Saya carikan Syaki. Pasangkannya. Don't do that. Don't do that. Hubungan mereka berdua ni dengan kucing-kucing tu macam mana? JK dia tak berapa suka kucing. Okey. Syaki dia suka kucing. Tetapi kalau dia dah pegang kucing tu, kita jangan panggil dia. Kalau panggil memang segala tomoy siam keluar lah. Habislah, bad mood lah tu. Bad mood lah, bad mood. Jangan tegur dia. Okey. Mungkin Cik Jamil boleh tunjukkan interaksi dengan JK ataupun Syaki yang mungkin kita tertunggu-tunggu nak tengok. Sebab, apakah mungkin sebab yang menariknya ni, apa tu? mula-mula berjumpa dengan... Buang. No, throw it now. Now. Throw it. Abang marah ni. Minta maaf. Apa dia makan? Minta maaf. Oh my God, that's so cute. Dia ni ada attitude, tapi dia yang mengikut Dia kalau dia macam nak jinakkan dia orang, kita bagi arahan kena betul-betul. Kalau you marah, you kena tunjuk muka marah. Kalau dah marah, jangan pujuk. Kalau you pujuk dia macam budak-budak lah kan. Bila kita marah, kita pujuk dia, nothing lah kan. Ni makan apa? Buang. Syaki. Dia ni je, Syaki ni je. Dia sikit. Macam dia ni well behave. Dia ni okey. Dia lebih cool lah. Dia cool, dia relax. Macam menariknya tadi, masa mula-mula saya berjumpa dengan Cik Jamil di luar, Cik Jamil bagi tahu saya jangan datang salam dengan dia. Kerana naluri protektif kan, kedua-dua ni kan. Dia akan protect saya. Okey. Sebab itu dia selalu menguap kan. Niat orang baik. Dia nak bersalam, tetapi dia anggap lain. Okay? Dan yang Cik Jamil terangkan tentang dia menguap tu, Okey, beruk dia akan sentiasa menguap. Beruk jantan ya. Dia menguap bukan pasal dia mengantuk. Tetapi dia nak tunjuk dia punya taring. Makna dia bagi amaran dekat you. Don't come too close to me. Macam jaga-jaga lah macam tu. Kenapa ni? Sit down. Tapi dari segi mood mereka ni, pastinya Cik Jamil pun tahu ini ada mungkin kesihatan sakit, tak sihat dan sebagainya. Sebab kalau orang demam, kita boleh rasa temperature badan dia. Dan tapi kalau mungkin mereka yang sakit, kita dapat tahu mungkin daripada segi pergerakannya dan sebagainya. Bagaimana? Saya sentiasa menjaga makan minum dia orang. And then setiap selang 3 hari saya akan bagi antibiotik, multivitamin. Okay, and then dia orang pun ada cucuk rabies untuk
Kalau kata dia tergigit orang pun ada protection kan. Semua ada. Okay. Ni lagi satu saya tengok kat dia macam body language. Macam you nak bela beruk ni binatang yang you tak boleh paksa. Even dia close dengan you. Okay. Kalau kata you bagi dia makan, kalau dia tak nak, tak boleh paksa. Kalau dia ambil pun dia akan buang. Jadi kita layankan je. Kita layan je. Kalau orang kata contoh macam ada tuduhan kata saya paksa beruk, dia tak tahu beruk sebenarnya. Beruk adalah binatang yang you tak boleh paksa. Kan? Kalau dia nak, dia nak. Dia tak nak, dia tak nak. Lalan turut membantu menjaga juga kedua-duanya. Antara JK dengan Syaki, yang mana yang paling best friend sekali dengan Lan? Syaki Silakan. Sebab takkan dia lelaki-lelaki memang selalu tak ngam. Dia beruk ni macam JK dia suka perempuan dengan budak-budak. Lelaki jangan. Anim boleh lah. Kalau Syaki pula dia suka lelaki. Budak-budak dengan perempuan dia tak suka. Okay. Don't do that please. Lalan biasa kalau meluangkan masa bersama dengan mereka ni, Lalan buat apa je? Saya duduk diam. Nanti Syaki dia tolong carikan uban, carikan kutu. Dia macam cari uban, cari kutu kan. Duduk diam je lah. Kalau macam satu hari tak jumpa, ada rasa lain tak? Macam selalunya binatang peliharaan kita kalau satu hari tak jumpa, mesti ada perasaan macam tak boleh tidur lah, tak boleh apa lah. Mungkin berlaku ke Kak Cik Jamil? Susah sikit. Pasal saya ni, mostly ke mana saya pergi, saya bawa dia orang. Kecuali kalau ke pejabat kerajaan ke ataupun mana-mana yang tak boleh kan. Saya akan keluar, saya bagi tahu. Abang keluar kejap ya. Itu saja saya balik. Lan pun kadang-kadang kena tinggal Sit down, okay. Sit down please. Sit down. Duduk. Tapi dia je pakaian. Don't do that. Jadi pakaian mereka ni beli umur berapa ni? Kalau ni mungkin saya setahun. Selalu saya pergi beli sendiri. Ataupun kebanyakan macam pakaian ini orang hantar daripada overseas, daripada negara Malaysia banyak kan peminat dia orang kan. Dia orang ni ramai peminat. Saya ni menumpang je. Okay. Tapi saya tertarik dengan JK tu. Dia tenang je, dia cool. Dia gentleman lah. Cuma jangan marah dia depan orang. Dia yelah, tak boleh jatuh lah. Memang ego dia macam jatuh standard lah kan. Tak boleh marah dia. Dan pastinya kalau kita nak bela beruk ataupun kucing, kita nak buat kajian dulu. Kita tak naklah jadi apa-apa yang mungkin kurang baik terhadap binatang peliharaan kita. Jadi okey, ini nasihat saya. Nasihat saya kalau yang mana dia kata alamak Jamil kucing bela beruk, best lah boleh pakai baju. Nasihat saya jangan. Janganlah kalau boleh, tolong jangan. Kalau setakat you suka waktu dia kecil, lepas tu bila dia dah besar, dah boring, and then you lepas sana, you buang sini kan. Betul. Jangan. Saya nasihat saya jangan, tolonglah, itu je. Pasal nak bela dia orang ni macam you dah bersumpah dekat demi hati, aku akan jaga dia sampai mati. Kan? Kita nak jaga dia bukan jangan buat macam sorry tu say lah kan. Macam orang kampung, tambak buah pokok, hujan panas itu jangan. Bukan. Okey. Dia orang pun perlukan juga tempat tidur yang selesa. Jangan panas, makan minum, air kena ada kan. Macam dalam kandang dia, saya sediakan satu tap air besar. Yalah kan, dah berapa lama mereka bersama ni? Dah 13 tahun. 13 13 tahun lah mereka bersama. Ada ke perancangan untuk membesarkan lagi keluarga mereka ni? Ke itu kalau ditakdirkan Allah dia lahirkan anak, saya terimalah. Kalau tidak, tidaklah kan. Jadi selama 13 tahun tu, tak ada pun sikit pun simptom-simptom dia ataupun aktiviti-aktiviti dia untuk mencuba. Menurut doktor yang rawat dia ni sekarang tengah bunting. Okey. Dan kelakuan dia memang dah berubah. Contoh, saya tak boleh sentuh perut dia dah. Kedua, pukul 2-3 pagi kejut saya tidur nak makan. Okey. So sebelah katil saya memang saya sediakan buah. Air kan. Lagi satu, dulu dia tidur macam orang lah, baring. Sekarang tak, dia suka duduk. Maknanya dia macam let dia punya tummy dia free. Macam saya nak pegang perut dia. Dia dah tak bagi. Dia tak akan bagi. Itu berbunyi pula ya. Tak kacau lah bini awak. Tak boleh. Jadi saya mereka tidur sekali. Dia orang tidur dengan saya sekali. Maaflah kalau orang tak boleh terima ke. Sorry, saya anggap dia macam mana? Tidur sekali juga. Dia ada bilik dia. Okey, Encik Jamil, maaf kalau saya tanya. Mereka ni waktu bila yang mereka melakukan, sebab
kalau kita nak kita tak tahu jangka masa dan kan berapa lama, sebab 13 tahun lah, ya, 13 tahun barulah ada simptom yang mengatakan Syaki. Dia selalu di dalam kandang dia orang lah. Pasal dia bila siang dia duduk dalam kandang. Maknanya ada masa tertentu sajalah yang masa tertentu. Dia malam dia tidur dengan saya. Bila saya bangun dia pun bangun, and then saya masukkan dia dalam kandang. Then dia orang tak akan pakai pampers ke, seluar ke, baju, tak adalah. Kalau tak pakai pampers dan ni, mereka tahu kat mana tempat untuk ni, dah tahu dah. Dia buat cara dia je lah. Buat cara dia lah. Itulah yang kita kena sabar sebenarnya, betul tak? Kena sabar. Betul. Kalau nak bela beruk, walaupun saya kata jangan, kalau yang dah bela tu, jangan putus asa, ikut undang-undang. Kalau perlu lesen, you ambil lesen. Okey. Saya pun di sini saya nak beri terima kasih kepada pengarah Perkhidmatan Malaysia, ketua pengarah yang memberi kebenaran saya bawa dia orang lah naik atas. Jadi kalau nak bawa dia orang ni kena ada kebenaran. Don't do that. Behave yourself. Don't do that. No sayang. Don't. Syaki. Nampak dia ada mood dia. Kalau dia dah boring. Dia dah boring lah tu. Okey. Jadi macam sekarang ni saya ada perancangan sekarang dalam pembinaan sebuah taman kucing. Taman kucing. Taman rekreasi kucing. Memang yang pertama di Asia, di Malaysia. Okey. Saya dapat tanah di Ampang Jaya, tanah terbiar dengan kerjasama pihak Majlis Bandaran Ampang Jaya. Kita tengah bina lah. Sedang diusahakan ya? Sedang dibina. Yes, nanti bila dah siap kita akan pindah kawasan yang luas berpagar. Jadi bolehlah satukan semua. Yes, semua kucing akan dibawa ke sana dengan diorang dengan saya sekali. Dijangka tu bila Cik Jamil? InsyaAllah bulan ni siap ataupun bulan depan. Baik, alhamdulillah. Baik. Terima kasih banyak kerana sudi hadir membawa kedua JK dan Syaki. Terima kasih juga lah, walaupun mungkin Lan tak banyak cakap sangat, tapi sebenarnya nampaklah bonding dengan JK. Relax je kan. Okey. Terima kasih Cik Jamil. Sama-sama. Di atas perkongsian hari ini. Okey. Terima kasih kerana sudi jemput saya. Ada satu soalan ni Cik Jamil. Pernah ke mereka ni tidak agresif ke, menyerang ke orang-orang yang datang ke? Tak ada. Saya akan beri pesanan dulu. Okey, apa undang-undang yang sepatut you jangan buat. Contoh you kena datang jumpa saya, jangan salam. Kalau nak salam dengan saya kena bagi JK nampak dulu. That mean he know that you come straight to me. Kan, jadi dia bersedia. Pasal JK ni dia tak suka terkejut. Dia tak suka bising. Betul. Kadang-kadang macam lori, bas lalu depan rumah saya kan. Bila dia orang press minyak, JK akan menggoncang kandang dia. Dia seorang yang tenang lah. Dia kena relax, dia suka tenang. Keamanannya JK. Tapi maknanya Cik Jamil pun memang buat kajian betul-betul lah tentang mereka, sebab virus rabies tu pun memang membahayakan. Yes, jadi JK dan Syaki ada mendapat suntikan tu memang sangat rabies, penting. untuk 2 tahun sekali. Ini nasihat daripada doktor lah. Saya ikut segala apa yang pihak perkhidmatan syaratkan saya ikut. Pasal kalau kita sayangkan dia, kita nak bela, kita ikut undang-undang lah kan. Betul. Pihak perkhidmatan dia orang ada undang-undang dia orang, kita ikut. Untuk kesejahteraan bersama. Betul. Sekali lagi terima kasih Encik Jamil Ismail ataupun Jamil Kucing. Boleh follow di FB ya. FB saya, Instagram, YouTube. Popular lah ya. Nak kata popular tu tak tahulah kan. Inilah Facebook Cik Jamil. Bolehlah follow untuk tengok perkembangan dan juga bakal buka Taman Rekreasi Kucing. Taman Rekreasi Kucing. Okey, baik. Terima kasih Cik Jamil. Jadi diharapkan agar segalanya berjalan dengan lancar. JK, Syaki. Terima kasih kerana sudi jemput saya. Terima kasih. Tak boleh? Sama-sama. Gila pula. Okey. Jadi itulah tadi seorang pencinta haiwan yang kadang-kadang kita tak sangka dia boleh bercakap, interaksi itu yang sangat penting sekali. Terima kasih sekali lagi. Kita ingin berehat seketika. Dan selepas ini kita ada persembahan dari seorang artis baru yang telah mengeluarkan single pertama beliau, Alung Mentor. Jangan ke mana-mana. Selepas ni. Hilang hujung.